Apa sebenarnya beza emas Public Gold dengan syarikat lain? Perkara pertama yang anda perlu faham, emas adalah aset simpanan. Untuk anda gunakan nilainya, anda perlu menjual semula emas tersebut. Sebab itu dalam pelaburan emas, konsep paling penting ialah beli pada harga rendah dan jual pada harga lebih tinggi. Di Malaysia, harga emas antara jenama tidak banyak bezanya. Tapi yang membezakannya ialah kemudahan untuk menjual kembali emas tersebut. Sebelum anda membeli, pastikan anda menilai beberapa perkara penting. Pertama, harga belian per gram. Kedua, spread value yang dikenalkan. Ketiga, sama ada emas tersebut mudah diperoleh atau sering kehabisan stok. Keempat, bilangan cawangan untuk urusan jual beli. Dan terakhir, kemudahan buyback tanpa syarat yang rumit. Jika syarikat tidak memenuhi semua kriteria ini, anda mungkin nampak untung ketika membeli. Tetapi sebenarnya anda mengalami kerugian ketika menjualnya. Dengan Public Gold, spread value adalah sekitar 6 hingga 9% sahaja dan harga boleh disemak secara telus melalui aplikasi atau laman web rasmi Public Gold. Selain itu, Public Gold juga membeli semula emas termasuk daripada jenama lain selagi emas tersebut tulen. Kesimpulannya, simpanan emas sepatutnya memberikan keuntungan dan yang membezakan untung atau rugi adalah ilmu dalam membuat keputusan. Moga video ini bermanfaat bagi anda yang mahu dapatkan bimbingan untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold. Anda boleh rujuk pin video saya dan insyaAllah saya akan bimbing anda sebaik-baiknya. Ingat, jangan tunggu kaya pun nak menyimpan, menyimpanlah sehingga kita kaya.